Awak lelaki tak ada kat rumah ni budak-budak. Yelah. Balik apa je. Kehidupan aku jadi cerita, dari susah sampai bahagia. Apa jadi aku share semua. Ini channel jiwa aku bawa. Ini dari Zoom Channel, hook melekat terus hilang. Di perangkap gegar malam, konten padu tak pernah diam. Ini dari Zoom Channel. Kita terima daripada orang awam mengatakan kat bumbung dia ada gangguan. Gangguan mistik ke gangguan binatang? Kita tengok. Tu dia. Ada bunyi-bunyian daripada bumbung dia. Jadi kita hantar unit khas elit pakar membantras Abang Jasman dengan Abang Bajal. Mantap. Assalamualaikum. Tangga tu. Ada bunyi apa? Tak tahulah anak aku kata dia macam apa. Jalan-jalan dia kata. Alamak, jalan-jalan. Misteri tu. Atas tu. Atau dia letak kat ceiling. Oh tu. Ha. Bismillah. Taubatullah ila haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Benda ada berjalan-jalan. Itu yang letak tu kesan dia tu. Kesan dia jalan kita tadi kata. Alamak, berat betul. Tak tahu pula. Bunyi-bunyi play-play tu je. Awak tu. Tak tahu lah sebab hari tu pun tak ada apa ni dia awak. Tak apa, kita sesalkan. Biasa dia keluar masuk ni kan? Dia benda berjalan. Tapi dia tak Oh iya. Tak apa. Abang Peja akan merungkai misteri ni. Binatang apa sampai menggetakkan siling gagak ni. Awak lelaki tak ada kat rumah ni budak-budak. Yelah. Balik apa je. Tapi selalu binatang-binatang macam ni, dia memang main kita yang datang ni tak ada lah budak. Dia bergerak, dia lari. Macam tu. Tak kira lah biawak ke monyet ke. Dia memang spesifik macam tu. Kita datang tengok macam ni, tak ada lah. Dia keluar masuk tu. Dia keluar masuk sebab dia ada laluan. Kan? Maknanya kat sini dia dah buat sarang ke apa kan. Dia kan datang kat sini. Kalau sebab letak tu ceiling tu Yelah. Jalan ni kan. Dia keluar masuk. masuk. Dia binatang lah ni. Dia tak ada gangguan mistik apa tak. Ya. Dengan kalau ini menyeramkan kan. Oh ya. Binatang ni. Cucu acik ni. Tapi dia tak ada bunyi. Bunyi tak ada. Ini ada apa bunyi kusuk Oh. macam tu je. Bunyi kucing apa tak ada? Bunyi kucing ke? Ha? Tak ada. Pagi tadi ada keluar masuk tu. Ada yang masuk. Patut juga tadi bila bunyi tu telefon. Dan kali kan bunyi tu telefon. Itulah kadang-kadang tanya budak sebelah tu. Lepas tu anak yang kat tengah tu. Mana telefon orang tu. Cakap orang tu apa mak panggil lah. Apa dia. Lepas tu tengok kan Badli kan. Telefon Badli lah. Kata macam tu. Tak angkat nombor telefon Su tu. Dan kali bunyi apa-apa nampak apa-apa tu telefon. Jangan delay sampai 3-4 jam dia keluar. Dia lari. Tengok tutup. Tutup balik mu. Kalau tak tutup kejap lagi yang tak tutup kejap benda lain turun lah. Penepus telefon. Lagi misteri yang. Tapi tak apa. Bang rumah tepi tu ada kosong dah kat 10 tahun ke 12 tahun kosong. Dia getak amat. Pasal dia berjalan tu getak awak. Dah getak dah mak kata dia. Tak apa. Lain kali bukan lain kali bunyi tu telefon. Bunyi tu telefon. Jangan time-time tu telefon sudah mara ganggawan kan. Tu telefon bomba. Tindakan cepat tu telefon bomba InsyaAllah. Jangan takut, kita akan datang terus. Ya? Okey. Right. Dapat bunyi tu telefon. Telefon ni je lah. Ada kepala. Ambil tu nombor telefon. Kalau ada ni tak ada lah kan? Ambil tu telefon tu. Dekat apa-apa telefon Alright. Ingatlah kata anak yang kata kandung mak kena telefon. Apalah mak dia mana lah mak tahu lepas tu teriakan pada dia. Jauh sangat tu sampai ke Terengganu telefon tu. Sebab adik dia mesej dah. Abang dia mesej lah kat adik dia. Lepas tu teriakan pada dia. Telefon lah pada dia kata kan.
Kehidupan aku jadi cerita. Okey. Okey, bapak telefon. Baik. Assalamualaikum. Apa jadi aku share semua. Tak dapat dikesan datang melahirkan diri. Okey, baik. So, kita dah merungkai. Yang penting kita respon. Walah.